Assalamualaikum dan salam sejahtera semua peminat Formula 1. Selamat datang ke channel ini. Hari ini kita akan membincangkan strategi paling penting menjelang perlumbaan utama Grand Prix Kanada tahun 2026 di Montreal. Siapa bakal menguasai perlumbaan? Adakah Mercedes mampu kekal di depan? Atau Ferrari dan McLaren akan melakukan kejutan? Perlumbaan sprint semalam memberikan gambaran jelas bahawa Mercedes kini sangat kuat di Montreal. George Russell berjaya memenangi sprint dan turut meraih pole position. Manakala rakan sepasukannya, Kimi Antonelli akan bermula di barisan hadapan. Naik taraf aerodinamik Mercedes nampaknya menjadi senjata utama mereka minggu ini. Namun, cabaran sebenar masih belum bermula. Menurut analisis Formula 1, Mercedes mungkin mempunyai kelajuan untuk mempertahankan kedudukan, tetapi belum tentu cukup pantas untuk melarikan diri daripada tekanan McLaren dan Ferrari sepanjang perlumbaan penuh. Litar Montreal terkenal sebagai litar yang sukar dijangka. Strategi satu pit stop dijangka menjadi pilihan paling selamat. Tetapi jika berlaku safety car, pasukan mungkin akan beralih kepada strategi agresif dua pit stop. Pengurusan tayar akan menjadi faktor paling penting. Jika seorang pemandu terlalu awal menekan tayar, mereka mungkin kehilangan cengkaman di penghujung perlumbaan. Dan inilah peluang besar untuk pesaing memotong. Di litar ini, kedudukan trek sangat penting kerana sukar mempertahankan tayar sambil menahan serangan dari belakang. Jangan lupa ancaman besar dari McLaren. McLaren dan Ferrari sedang menunggu peluang. Lando Norris dan Oscar Piastri dijangka memberi tekanan kuat kepada Mercedes jika strategi pit stop mereka tepat. Ferrari pula masih cuba memahami prestasi naik taraf kereta mereka musim ini. Harapan peminat Ferrari kini tertumpu kepada Charles Leclerc dan Lewis Hamilton untuk mencari peluang melalui strategi pintar atau safety car. Jika perlumbaan berjalan bersih tanpa safety car, Mercedes kelihatan memiliki kelebihan kecil. Tetapi jika berlaku insiden hujan atau safety car, perlumbaan ini boleh berubah menjadi huru-hara dan membuka peluang kepada Ferrari serta McLaren untuk menyerang. Dan kita semua tahu, Montreal sering menghasilkan drama besar. Jadi pada pandangan anda, siapa bakal menang GP Kanada kali ini? Adakah Mercedes terus dominan? Ferrari bangkit? Atau McLaren mencuri kemenangan? Tulis di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan kita jumpa lagi dalam liputan Formula 1 seterusnya.